Bergerak aku di dalam kalimah La ilaha illallah haq. InsyaAllah. Jika ada dua, pasti ada ketiga kali. Kepala otak dia memang dia bagi siut. Terkejut aku tu. Saya main-main je tu ayat tu tu. Yo, siapa pula ni tu? Kita punya sultan baru, rambut rambang sultan. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, terima kasih Allah, sujud syukur. Guys, betul lah. Nampak ni? Wow. Weh. Sekejap. Korang perasan tak guys? Saya rasa saya sempat halakan kamera ke sini. Nampak tak Kak Nik? Minta 4 kush. Gila guys. Tak bersyukur betul hidup korang ni. Ayat yang saya cakap tadi, kalau 2 pasti ada 3. Itu standard lah guys. Takkan 3 mesti ada 4. Korang nak buat apa ramai-ramai? Mari bergoyang yang perasan kan. Masya Allah. Aneh kah? Simpan aneh pada anda ni. Terima kasih ni. Kalau tak nak simpan, habiskan semua ni. Okey, lain guys. Cek muka saya jap. Pucat ke tak Oh, terima kasih Caca. Pucat weh. Terkejut aku. Faris Proton Sultan. Semoga dibahaskan rezeki tuan-tuan dan semua. Bismillah, semangat. Tahasantu billah, istama'tu lillahi wa'atatuhu, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, raditu biqada'illah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Lintas di depanku sudah tutup guys. Bergerak zat, bergerak sifat, bergerak aku di dalam kalimah adakah ini? Yo. Lagi. Viewers aku sedang menekan-nekan engkau. Wahai jujin fasik. 1, 2, 3. Aku dah cakap dengan dia. Takkan ada 4. Tapi jika kau pada handal, hantar 1 lagi mentol. Biar puas hati viewers. Jangan ada minta 5 sudah. Cukupkan kota wajib. Ada prop ke? Ada prop ke guys? Setiap bila aku pakai prop ni tu,
Betul-betul minta 4 dapat tu. Minta 5 sudah. Engkau ni bang, kalau kau kahwin 4, mesti kau nak 5. Betul tak? Dia dah bagi 4 cukup, bersyukurlah. Ada bunyi. Alang-alang kau dah bagi tu. Kau bagi aku iPhone 16 Pro Max. Bagi aku 16 Pro Max. Boleh? Dapat 16 Pro Max you. Dah lah guys. Kita pergi tempat lain tak? Kau mampu? 17. Okey, sekarang bagi aku 17 Pro Max. Tipu. Kau yang main-main. Bukan payung. Salah jadinya ya. Dia memang makin tutup ke guys? Bagi aku 17 Pro Max. Belanja saya guys. Bismillah. Tu dia bagi lagi. Dia bagi yang kelima. Mana datang ni tu? Takkan satu je. Takkan satu je, Jin. Keluar. Bagi lagi satu jika kau berada di... Woi. Hai. Walau weh. Wow, dia dengar siut. Takkan satu je, Jin. 2 siut dia bagi, dia pecahkan. Tak 5. Toki lampu. Ada toki lampu tu. 10. Bagi 10. 10. Jin. 10. Masuk 10. Kush nak muka. Kush. Bukan senang nak dapat muka guys. Arif, terima kasih Arif. Seperti itu. Seram sikit, cepat sikit lah. Macam seram je. Ni macam besar je. Rasa macam lain lah. Aneh, terima kasih Abang Hakim Sultan. Ada lagi lah? Tak ada. Fizul, terima kasih Fizul. Terima kasih, semoga diraskan rezeki. Kush, bertahan Kush. Jap, saya kena duduk lagi ya. Apa pasal ni? Faktor usia ke apa ni? Letih lah guys. Kau jatuhkan pintu ni, aku nak minum air, Jin. Kau jatuhkan the real one, the one and only. Come on, jatuhkan pintu yang berada di depanku. Seminggu dah gila tak letih drive lagi kan. Petang tadi lagi lah kena kencing dengan viewers. YB Kush ya.
kasih korek apa-apa. Terima kasih. Jatuhkan cepat. Ataupun gerakkan kerusi di dalam tu. Itu kerusi ke apa tu? Gerakkan sesuatu di depanku. Come on! Mileage lah, sikit lagi. Sampai kereta saya punya cermin retak nak pecah dah. Jauh kereta jalan, tengok mileage. Dah tengok yang berumur jangan suka sangat. Orang Perak mana kencing macam ni lah Dia bukan kencing sangat. Dia bagi tahu lokasi tu betul. Cumanya dah sampai depan pintu pagar. Dia cakap dengan saya, tu ada guard tu. Dia baru cakap ada guard. Dah sampai depan pintu pagar. Dia cakap, tu ada guard tu. Ceritalah, kod-kod boleh masuk. Ready coach, posing piece. Tak payahlah, dia ni tak percaya. Dia ni simpan je lah duit tu dia ni. Tak apalah dia ni. Saya kena kencing, dia ni pun kena kencing. Malam ni man of the match viewers. Tu je. Korang tak nampak ke ada benda? Tak nampak. Oh mak kau. Okey. Kat mana kita masuk tadi guys? Sini. Bang, dia tak datang, dia tengok FIFA. Alah, saya dah takkan tengok dah bola. Saya janji saya dah tak tengok bola dah. Sebab tim saya dah tak ada dah kat situ. Kau startkan enjin lori ini. Come on. Hello? Wahai penunggu yang berada di dalam lori. Startkan enjin kereta lori. Lepas kau dah start, bukan minta ya. Itulah. Lepas kau dah startkan enjin lori ni, kau jalan. Lepas tu kau jalan, sakit mata aku tengok kau kat tepi ni, kau pergi jalan sekarang. Start enjin lori, kereta lori pula. Saya cakap benda tak betul lah guys. Saya cakap benda tak betul lah, minta maaf lah. Saya nampak ni bukan tipu-tipu tau. Dah tak larat lah sebenarnya. Saya dah lembik lah. Saya nak balik, bini saya tak bagi. Dia tolaknya saya lagi pergi ke tempat lain. Dah pancit tu. Autobot Optimus Prime jangan terlalu penat coach. Baik. Tak ada sebab. Bukan saya saja Sarah tak bagi saya balik. Anak saya sakit kan, saya minta doa kat semua. Saya minta doa kat korang. Moga-moga anak saya sihat. Cepat baru saya boleh balik guys. Anak saya kena influenza. Demam. Minta tolong guys. Saya minta tolong. Saya doakan. Saya minta doakan kawan saya. Jin, sebelum aku tak boleh. Aku tak nak balik sekarang. Jin, aku tak nak balik sekarang. Aku tengah nekan-nekan kau ni. Macam ni lah. Kau lintas je lah. Lepas tu viewers mesti puas hati. Kau lintas sesaat pun jadilah. Lepas tu aku belah lah. Takkan aku nak belah orang dah bagi gift ni. Jatuhkan almari pun okey. Go. Dalam masa kiraan 3, 2, 1. Jatuhkan ataupun gerakkan almari itu. Jap, macam ada gerak lah guys. Dia punya pintu apa ni? Come on. 2-0. Siapa 2? Bunyi sirit. Pernah tak muncul masa explore?
Benar, tapi tak selalu. Egypt lawan Argentina ke? Takkan Argentina kena kosong ke? Bagusnya. Mantap doh Muhammad Salah. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillah. Come on. Gerakkan sesuatu. Jika kalian berada di kawasan ini, hello? Kantor isiut tengok bola. Free kick tu, padan muka kau Argentina. Kau keluar lah, kau kalah lah kau. Kau kalah lah kau Argentina. Come on! Gerakkan sesuatu. Masalahnya dah nekan-nekan pun tak ada weh. Saya minta maaf tu guys. Penatlah macam ni. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Minta maaf Saya minta maaf kat tuan-tuan semua Saya tak tahu guys. Minta maaf lah, jangan marah saya semua. Saya dah usaha yang terbaik tu guys. Tapi nampak muka saya nampak dah lemau je. Muka saya dah tak suci dah. Saya duduk sini je lah. Saya penat sebenarnya. Diorang pun tengok bola ke? Kok kalau ada bunyi saya tunjuk lah Okey macam ni. Besok kalau saya ke Lumut, tempat okey. Tapi kalau saya ke KL, ada viewer KL tau. Saya tengah pening sekarang ni. Viewer KL semua nak join. Diorang nak uji nyali ke, apa nak explore ke. Tapi macam semalam lah. Semalam saya bagi all out, kau punya. Lepas tu viewers datang. Ataupun nak ke Lumut, tak ada orang. Tapi saya seorang, saya bagi gila-gila besok. Lumut dulu, lepas tu KL. Dah lambat sangat tu nak balik JB sayang. Awak memang tak nak saya balik rumah langsung ke apa? Awak tak kasihan kat saya? Makan tak teratur, muka dah pucat. Saya nak balik rumah, nak tidur je. Kalau besok saya pergi Lumut, lepas tu saya pergi KL, bermakna saya balik JB hari apa? Esok Rabu malam Khamis Lumut, Khamis malam Jumaat KL, Jumaat balik JB. Kau tengok guys, kau tengok Sarah tu nampak. Bagus tu dapat bini macam ni. Kalau lah dapat laki yang tak bagus, dia enjoy je. Dia tak balik rumah pun tak apa. Rambut dah sengit sebelah dah. Saya dah tak tahu dah rambut saya ni. Saya ni je nak balik jumpa bini. Bini duk nekan-nekan saya. Mata saya pun dah tak jadi apa dah ni. Dah kuyu je. Tapi okey lah. Saya mengaku saya akui malam ni saya tak bagus. Live saya bagi 1 hingga 10 saya bagi 2 je malam ni. Sebab saya tak tahulah. Saya minta maaf sangat. Live malam ni bagi saya tak berapa okey. Tapi besok kalau tempatnya okey, sesuai, kena dengan cita rasa kita semua, insya-Allah apa yang korang tengok semalam akan berlaku besok.